Sebenarnya saya ditolak oleh masyarakat Cina Malaysia. Saya dianggap pengkhianat. Murtad dah saya. Dari segi kecinaannya. Ya, pernah dalam akhbar Cina beberapa lama dahulu ada satu kenyataan akhbar bahawa 3 orang Cina ini pemikiran mereka tidak mewakili masyarakat Cina Malaysia. Maksudnya tak boleh pakai 3 orang ni. Ini dalam surat khabar Cina ini. Bahawa 3 orang ni pemikiran mereka, kepala otak mereka lah lebih kurang. Tak boleh pakai ini. Tidak mewakili bangsa Cina Malaysia, mewakili diri mereka sendiri. Dia ada ranking. Pertama, Kukee Kim. Saya nombor 2 ranking. Nombor 3, Ridwan T. Abdullah. 3 orang ni tak boleh pakai. Jadi kalau saya dijemput mewakili Cina, salah lah ini. Saya mewakili orang Malaysia. Saya, kalau tuan-tuan dan puan-puan mengikuti apa-apa yang saya katalah, saya adalah seorang nasionalis Malaysia. Kalau tidak sebagai seorang negarawan, nak jadi negarawan tak layak. Sebab negarawan ini selalunya dikaitkan dengan orang ahli politik saja. Tapi sayangnya, seorang pun ahli politik di Malaysia ni tak ada yang sifatnya negarawan. Kalau ahli politik, dia sama saja dulu dan sekarang. 5 kali 2, 2 kali 5. Sama saja. Cakap sekali macam tu, sekali macam ni. Sama saja, yang tinggi ke, yang rendah ke. Kalau ahli politik, itulah. Barisan pun sama, pakatan pun sama, 5 kali 2, 2 kali 5. Kalau boleh kita nak orang bukan ahli politik bercakap, dan saya bercakap bukan sebagai orang Cina, saya bercakap sebagai seorang nasionalis Malaysia. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan-puan, masalah kita masalah perpaduan. Jadi ICERT, UEC dahulu, ini semua manifestasi hubungan etnik yang tidak baik. Kita ada defisit kepercayaan. Melayu tak percaya pada India, India tak percaya pada Melayu, Cina siapa-siapa pun tak percaya. Ini masalah kita. Kita hidup macam satu bangsa, tapi masing-masing tak percaya. Ini masalah. Mengapa tak percaya? Kita kurang kenal mengenali antara satu sama lain. Kita tak kenal pun. Kita sekarang ini masih seperti kata pepatah Melayu, simpulan bahasa Melayu. Kita sesama, kita semua ni Melayu, Cina, India. Kita kenal-kenal Cina saja. Maksudnya kenal Cina. Kenal gitu-gitu saja. Dia putih. Itu Cina lah. Patut dah 61 tahun ni kita kenal antara satu sama lain. Tetapi kita masih kenal Cina antara satu sama lain. Jadi ini sesuatu yang malang sekali lah. Jadi kita perlu cari jalan untuk mengatasi defisit kepercayaan ini. Yang saya katakan tadi, mengapa kita kurang kenal mengenali antara satu sama lain. Mengapa kita kurang kenal di antara satu sama lain? Sebab sistem pendidikan kita memisah-misahkan kita semua. Itu sebab anak bangsa kita berpecah-pecah kerana sistem pendidikan negara kita membenarkan dan menggalakkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang muda. Waktu tadika lagi kita dah pisah-pisahkan anak kita dan mereka ke sekolah rendah pun terpisah-pisah. Apabila kita cuba menyatu padukan mereka di sekolah menengah, itu kurang menjadi. Tak jadi langsung. Kerana ramuan bersatu padu itu tak pernah kita tanam di sekolah. Sebab sekolah kita berbagai-bagai. Sepatutnya kita hanya mengamalkan sistem persekolahan satu aliran sahaja.
Singapura, tuan-tuan dan puan-puan, macam kita. Ada Cina, ada Melayu, ada India. Tetapi untuk pendidikan, Singapura tidak membenarkan kepelbagaian. Tak boleh. Di Singapura hanya ada satu aliran persekolahan saja. Dan kita dapat lihat, anak bangsa Singapura, baik Melayu, Cina dan India, semuanya mendukung jati diri Singapura yang sama. Kita tak dapat bina jati diri serupa dalam kalangan anak bangsa kita. Sebab bersekolah di tempat yang berbeza-beza. Ada yang sekolah kebangsaan, ada yang ke sekolah vernacular, ada yang ke sekolah agama, ada yang bersekolah swasta dan sebagainya. Maksudnya acuan kita berbagai-bagai. Jadi saya kira ISET ini satu masalah betul. Tetapi yang lebih penting lagi ialah ia manifestasi hubungan etnik kita yang tidak baik. Dan saya kira kita perlu cari jalan, dan salah satu resolusi Kongres ini ialah perpaduan itu. Kita tak ada lagi perpaduan yang utuh. Saya pun dah dapat surat macam-macam ni. Dah saman dah ni. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Profesor Dr. Teo Kok Siong.